Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku nak korang tengok ini adalah Ustaz Wandi Anwar dikongsikan ini. Kau tengok sendiri, kau baca sendiri. Nah, simple kan? Tapi ni yang paling penting ni, nota penting. Ucapan ini hanyalah ucapan budaya dan kesejahteraan hidup. Dan syarat ucapan tidak mengiktiraf, memuji atau memuliakan agama mereka serta tidak menggunakan simbol keagamaan. Tapi yang menjadi masalahnya sekarang ni, aku rasa yang ni betul lah apa yang Ustaz Wandi cuba sampaikan. Yang tak fahamnya baruah-baruah DAP termasuk Amanah ni. Kononnya dia kata, kononnya ada seorang Amanah ni kata, kononnya PAS kutuk Cina bila Cina berkuasa. Aduh, dengar sini PAS tak ada masalah dengan komuniti kaum Cina ataupun masyarakat kaum Cina. Sebab kita hidup satu Malaysia mah. Kan? Kita hidup harmoni, tak ada masalah punya. We are very friendly, you know. Tetapi PAS tak boleh negotiate adalah DAP. PAS musuh utama DAP. Parti DAP tau, bukan masyarakat komuniti orang Cina. Kena betulkan sikit benda tu. Okay? So jelas apa yang Wandi Ustaz cuba sampaikan kepada baruah-baruah Amanah ni, yang DAP ni, tolong betulkan kepala otak kau sikit. Jangan jadikan ini sebagai isu politik semata-mata. Isu kodenya ucapan ini hanya menarik pengundi kaum Cina. Alah, sudahlah tu. Okey, cukup. Kongci Pak Cai. Hari ni geng-geng ceplos dia jadi pedih mata, sakit hati. Ni daripada kepimpinan sampai ke bawah, ceplos-ceplos semua sakit hati habis pada PAS. Sebab apa? PAS buat ucapan Chinese New Year pakai baju merah. Merah habis mata-mata ceplos. Ni hari daripada kata PAS ni dah lebih daripada Cina lah. Jadi kita nak pesan kepada ceplos-ceplos. Kita nak tanya kepada kepimpinan Madanon dan ceplos-ceplos daripada bawah sampai ke atas. Chinese New Year ni hanya untuk DAP saja ke? Memang DAP dah grip dah. Chinese New Year ni memang perayaan DAP. Dah, ceplos, dah. Ni hari kita nak bagi tahu gambar Chinese New Year ni untuk semua masyarakat kaum Cina. Siapa pun boleh lah nak sambut, nak ucap kat kawan-kawan semua boleh. Jadi ni hari hati hampa dah panas sebab apa? Sebab satu je, takut hilang sokongan orang Cina. Hampa takut sokongan orang Cina beralih kepada PAS. Itu saja. Tak semestinya kawan tu kalau bangsa Cina, dia sokong DAP. Tak semestinya. Kan? Jadi kita kena faham ini hari Wahadi pun naik konten. Oh, PAS telah pakai baju merah. PAS terlampau Cina daripada Cina. Harum pun naik konten. Banyak ceplos-ceplos sampai ke pimpinan Mak Pancok pun main isu ni. Kan? Jadi mereka dah jadi ketakutan. Sebab apa? Undi orang Melayu dah habis dah kat mereka. Tak ada dah undi Melayu lepas ni kat mereka. Mereka duk harap undi-undi orang Cina. Mai pula budak-budak pasti pula pergi ucap Chinese New Year dekat uncle-uncle, dekat masjid-masjid Cina ni. Dia pergi bagi buah lima apa semua. Hati dah panas. Ini hari konten-konten budak pasti tu dikutip oleh brother-brother Cina kita. Penek lagi hati dah panas. Kan? Jadi ceplos-ceplos. Benda ni bukan haram pun dari segi agama, daripada syarak tak haram pun. Pakai baju consam, buat poster tu pun AI tolong buat poster tu. Boh muka kepimpinan ucap Chinese New Year. Itu saja. Beza dengan kepimpinan hampa boleh pergi tengok dalam TikTok. Macam mana mereka sambut perayaan-perayaan keagamaan. Lebih dahsyat kepimpinan hampa sambut. Kan? Sampai masuk ke dalam. Tak mau cerita lah. Saya jadi 3R. Jadi ni hari aku nak beritahu untuk rakyat Malaysia. Sebenarnya tak ada isu pun pasal kepimpinan PAS ni pakai tonsam. Ucap Chinese New Year. Yang jadi pasalnya sebab apa? Sebab ceplos ni hari dah takut
undi orang Cina beralih kepada Perikatan Nasional. Itu saja.